Jadi ustaz ni penat. Ustaz ni dia kena full swing. Dia tak boleh jadi ustaz je. Dialah ustaz, dialah motivator. Ustaz macam mana ustaz? Suami makcik ni ustaz, ya Allah, tidurnya tengah hari pun mangkit ustaz. Dah kita jadi kaunselor pula kan? Kan jadi imam. Kan Zuhur tugas jadi imam. Lepas jadi imam kan selamat pula. Doa selamat. Food tester. Tak rasa sikit ustaz makan ustaz. Itu tengah malam tak campur lagi. Ustaz tolong ustaz. Kena sampuk di hantu. Ghostbuster pula kita. Jadi penangkap hantu pula kan. Saya pernah kena panggil pukul 11.30 malam. Saya ingat datang tu kita ingat kena sampuk hantu. Tasbih kiri kanan pegang ni. Rupanya pergi. Tak tolong pujuk. Anaknya tak nak pergi sekolah esok. Anak tak nak pergi sekolah esok. Panggil ustaz tu 11.30 malam. Dia pun datanglah kan. Bulu air pula ustaz. Jampi pula ustaz. Tolong jampikan air sikit ustaz. Bagi lembut sikit hati anak. Saya kata daripada bagi air sebotol jampi baik saya ke tangki kowe. Dengan tangki tangki saya jampikan sekali. Alang-alang nak jampi. Tak baloi jampi besar ni. Saya pergi ke tangki tu. Saya jampi kat tangki tu. Maksudnya kerja jadi ustaz ni macam tu lah. Kan?